Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan soalan yang menyebut umum mengetahui bahawa roh manusia tergantung di langit sehingga semua hutang-hutangnya dilunaskan. Bagaimana pula sekiranya ada individu yang benar-benar miskin dan dia ataupun warisnya tidak mampu untuk lunaskan hutang tersebut? Terima kasih Ustaz. Baik, untuk menjawab persoalan ini, pertama sekali saya nyatakan bahawasanya tabit daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala rajulun, datang seorang lelaki kepada Rasulullah dan lelaki itu berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khatayai. Wahai Rasulullah, jika aku terbunuh di dalam perang jihad fi sabilillah, apakah kesalahan-kesalahan aku akan dihapuskan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Abu Qatadah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada lelaki tersebut, "Na'am, ya, semua kesalahan kamu terhapus apabila kamu terbunuh di dalam medan jihad." In qutilta, kata Nabi, "Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabir muhtasib, muqbil ghaira mudbir." Kata Nabi, ya, jika kamu terbunuh di dalam jihad fi sabilillah dalam keadaan kamu seorang yang bersabar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maju ke hadapan, kamu tidak lari dari medan peperangan, kata Nabi, kamu akan diberi keampunan ataupun akan diampunkan dosa-dosa, seluruh dosa-dosa kamu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tak lama selepas itu kata Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, kaifa qultu, apa yang aku sebut sebentar tadi? Kata Nabi. Nabi tanya kepada orang lelaki yang bertanya tadi. Fa'aada, lalu lelaki itu, ataupun kaifa qulta, apa yang kamu tanya tadi? Nabi tanya balik kepada lelaki tersebut. Apa soalan kamu tadi? Fa'aada, lalu lelaki itu mengulangi soalan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Qatadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbirin illa ad-dain fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalik." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaharui ataupun memperbetulkan jawapan baginda dengan baginda berkata, ya, dosa kamu akan dihapuskan, kesalahan kamu akan dihapuskan seluruhnya jika kamu mati di dalam jihad fi sabilillah dalam keadaan kamu seorang yang bersabar dan seorang yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mara dan maju ke depan dan tidak lari dari medan pertempuran. Kemudian Nabi sambung, illa dain, melainkan kesalahan hutang. Yang ini kesalahan hutang sekalipun gugur di medan jihad fisabilillah tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tambah jawapan. Kemudian di akhir jawapan yang baharu ini Nabi bagi tahu sebab tambahan itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Jibril, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah memberitahu kepada aku hal ini. Maknanya sebentar tadi selepas Nabi jawab kali yang pertama, Jibril datang bertemu dengan Nabi memperbetulkan jawapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Hadis ini memberi gambaran kepada kita bagaimana besarnya ataupun bahayanya kedudukan hutang. Kerana itu jangan kita sewenang-wenangnya menganggap ringan dan menganggap enteng perkara yang berkaitan dengan hutang. Itu pertama. Yang kedua, berdasarkan perkara yang kedua yang perlu kita ketahui, iaitulah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga yang selainnya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Yang bermaksud, sesiapa yang mengambil harta-harta manusia ataupun siapa yang mengambil kerana berhutang harta manusia atau berhutang dengan orang lain, yuridu adaaha, dia sebenarnya ketika dia mengambil harta orang lain tu, yakni dia pinjam harta orang lain itu, dia memang perlu sangat hal tersebut. Dia memerlukan sangat. Yuridu adaaha, dan dia nak selesaikan, dia nak bayar hutang tersebut. Kemudian katalah dia tak dapat nak bayar kerana dia memang tak mampu nak bayar. Dalam hadis kata Nabi, kata Nabi, addallahu anhu, Allah akan bayar untuk dia di akhirat kelak. Allah akan bayar untuk dia di akhirat kelak. Kemudian Nabi kata, wa man akhadhaha, sesiapa yang mengambil harta orang lain dari jalan hutang,
yuridu itlafaha, dan ketika dia berhutang dengan orang tu memang dia tak nak bayar pun, tapi hanya dia mahu nak ambil harta orang saja, dia nak dapat keuntungan untuk diri dia sahaja. Lalu Nabi SAW bersabda, atlafahu Allah, Allah Ta'ala akan musnahkan, akan hancurkan, akan musnahkan harta yang dia ambil itu. Allah Ta'ala akan musnahkan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pertama, kesimpulan jawapan untuk soalan ini iaitulah pertama, sesiapa persoalan hutang, persoalan yang besar dan berat, kena berhati-hati dengan persoalan ini, dan sesiapa yang berhutang dengan orang wajib untuk dia berniat dan bersungguh-sungguh membayar hutang tersebut. Akan tetapi jika dia telah bersungguh, habis tenaga dia guna untuk membayar, melangsaikan hutang dia, namun dia gagal juga hutang, dia gagal juga untuk membayar hutangnya, mudah-mudahan dia termasuk dari kalangan orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Sesiapa yang berhutang dengan orang, dia hendak melangsaikan hutang dia, akan tetapi dia tidak berupaya setelah dia berusaha bersungguh-sungguh, addallahu anhu, Allah Ta'ala akan selesaikan hutang tersebut bagi pihak dia. Mudah-mudahan. Tetapi saya pesan, jangan mengambil ringan dalam persoalan hutang ini. Wallah.